Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam bicara Nur Ramadan. InsyaAllah pada tahun ni 1447 Hijrah. Moga-moga dalam sesi ini kita akan mendapat keberkatan yang sebaik-baiknya insya-Allah. Sahabat-sahabat, hadirin dan hadirat, rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada Ramadan tahun ini kita telah pun berada di dalam ambang-ambang hujungnya Ramadan. Yang bermakna akan masuknya bulan Syawal. Jadi di hujung Ramadan ini wajar untuk kita melihat sejauh mana puasa kita, saum kita, amalan kita yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan yang lalu. Dan saya fikir ini juga telah disentuh oleh sahabat-sahabat teman-teman dalam bicara Nur Ramadan ini, mengungkapkan bagaimana puasa, kemudian program tarbiyah yang berlaku dalam sepanjang bulan Ramadan itu boleh memberi kesan kepada jiwa dan diri kita. Memberi kesan kepada jiwa dan diri ini bermakna ianya adalah memberi kesan yang membekas. Ianya tidak hanya berlalu seperti air dicurah ke dalam daun keladi, tapi ianya membekas menjadi benih, membajai tanah, menyuburkan, akhirnya tumbuh tunas-tunas baru. Dan tunas-tunas baru ini adalah tunas-tunas nahdah, tunas-tunas kebangkitan yang akan membawa kita ini selepas melalui program yang Allah Subhanahu Wa Taala atur di dalam bulan Ramadan, program tarbiyah diri, program tarbiyah jiwa itu akan dapat dilaksana dengan sebaik-baiknya. Untuk itu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, dalam rumah Ramadan kali ini saya berpeluang untuk membaca sebuah buku yang saya fikir amat baik untuk sahabat-sahabat sekalian cuba cari dan baca, iaitu buku yang bertajuk Kimia As-Sa'adah, Ramuan Kebahagiaan, ya. Yang mana dalam buku Kimia As-Sa'adah ataupun Ramuan Kebahagiaan ini adalah tulisan Syekh Imam Al-Ghazali, ya, rahimahullah, ataupun dengan nama sebenarnya iaitu Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yang mana Imam Ghazali ini adalah ulama besar dalam bidang akhlak dan bidang tasawuf, khususnya di alam Melayu ini. Dan kita mengenali beliau sebagai pengarang kepada kitab besar Ihya Ulumuddin. Namun demikian dalam banyak-banyak kitab yang ditulis oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah, beliau telah menulis kitab Kimia As-Sa'adah ini yang diterjemahkan dan dikatakan adalah karya terakhir beliau, yang dia asalnya ditulis dalam bahasa Parsi. Kemudian ianya diolah dan ianya adalah merupakan ringkasan kepada mahakarya besar beliau iaitu Ihya Ulumuddin. Dan kita dapat baca Ihya, amat menarik sekali. So dalam Kimia Sa'adah ini saya ingin pada sesi ini membawa sahabat-sahabat sekalian untuk melihat bagaimana dalam mencari the ultimate perkara yang paling tinggi dalam hidup kita, dalam ibadah kita yang kita buat dengan Allah SWT, pastinya akhirnya adalah kita mencari as-sa'adah, kebahagiaan. Ya, apa maksud kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu dalam konteks kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Jadi kenapa dinamakan alkimia di sini adalah kerana alkimia ini adalah dia ada proses dan prosedur dia. Makanya dia ada dia punya sainsnya yang tersendiri. Maka ada huraian yang dibuat oleh Imam Ghazali dalam buku ini, amat menarik sekali. Namun demikian saya tertarik dengan kata-kata beliau bahawa salah satu rahmat terbesar Allah SWT, dia mengutuskan sebanyak 124,000 nabi kepada manusia untuk tujuan ini iaitu untuk mengajar mereka rumus alkimia ini
menjelaskan cara untuk menempatkan jiwa dalam keadaan bermujahadah dan cara membersihkannya daripada sifat buruk yang melaluinya muncul kejahatan-kejahatan dan kekotoran jiwa, serta bagaimana menghiasi dengan sifat-sifat terpuji. Kerana tujuan inilah memandangkan Allah SWT, menganggungkannya kedaulatannya dan menganggungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sesuai dengan apa tu hasrat bagaimana kita menjalani Ramadan pada kali ini. Dengan tajuk pada hari inilah kita nak istiqamah. Saudara sekalian, dalam kita nak istiqamah supaya amalan kita dalam bulan Ramadan itu dapat kita teruskan ke bulan-bulan seterusnya, kita kena bermula dengan satu perkara yang paling paksi sekali, adalah jikalau kita boleh mencari ruang mengenal diri sendiri. Menariknya dalam buku Kimia As-Sa'adah ini, yang terbitan yang Ramuan Kebahagiaan yang diterjemahkan oleh Ibda ini, dia adalah sebahagian daripada mukadimah Kimia As-Sa'adah itu. Ada 4 tajuk penting, iaitu pertama mengenal diri sendiri, yang kedua mengenal Allah, ketiga pengetahuan tentang dunia, dan keempat pengetahuan rohaniah dan akhirat. Jadi hari ini kita tak sentuh semua, kita akan menjurus kepada mengenal diri sendiri. Sebab daripada situlah tuan-tuan, apabila kita mengenal diri sendiri, kita mula berjinak-jinak untuk membina istiqamah kita dalam kita beribadah. Jadi itu sebabnya Hujatul Islam Imam Ghazali memulakan dalam penerangan dia tentang mengenal diri sendiri ini dengan kata-kata bahawa ketahuilah bahawa kunci untuk mengenal Allah SWT adalah dengan mengenal diri sendiri. Kerana itu telah diungkapkan dengan kata-kata, siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Jadi di sini Allah berfirman, yang disebut dalam suratul Fusilat, disebut tentang bagaimana Allah memperlihatkan kekuasaan dan sebagainya. Jadi kalau kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kuncinya adalah kita kena kenal diri kita sendiri. Dan bila kita kenal diri ini, dia bermula dengan beberapa perkara. Kita hari ini kita akan ringkas saja untuk kita melihat asas ini, dan kita kaitkan dengan Ramadan dan juga istiqamah kita. Jadi Imam Ghazali menyebut bahawa hakikat sebenar yang pertama sekali yang kita nak kenal dalam diri sendiri adalah mengenali tubuh dan roh. Ini yang kita kena kenal. Sebab ketahuilah bahawa kita ini dicipta dengan 2 perkara. Pertama, rupa luaran. Rupa luaran kita. Yang kedua, dilihat dengan, iaitu sebagai tubuh yang dapat dilihat dengan mata. Itu yang kita buat. Contohnya, hari bulan puasa hari itu kita solat, kita berzikir, kita datang masjid, kita buat amal baik, kita buat sifat-sifat mahmudah, kita buang sifat-sifat mazmumah. Itu adalah sebagai batang tubuh kita yang orang lain dapat melihat dengan mata. Tuan-tuan bersedekah, orang dapat lihat. Tuan-tuan datang ke ini untuk solat tarawih, untuk solat ibadah, itu dapat dilihat dengan mata kita sendiri. Kita pun dapat kenal sendiri. Kerana apa? Kerana ada tubuh kita, ada mata yang melihat. Itu Allah kurniaan Allah. Yang kedua, yang disebut sebagai penciptaan manusia itu, selain daripada rupa luaran, ada satu lagi yang disebut sebagai roh dalaman, yang dipanggil diri, ataupun bermaksud jiwa atau roh, nyawa ataupun jiwa. Dan ia hanya boleh dilihat melalui penglihatan dalaman dan tidak melalui mata luaran. Jadi hakikat dirimu yang sebenar terletak pada roh. Setiap sesuatu selainnya adalah pengikut, jentera dan juga hambanya. Kami menyebutnya sebagai jiwa. Apabila kami bercakap tentang jiwa, ketahuilah bahawa kami merujuk pada hakikat sebenar dirimu, yang kadang-kala juga disebut sebagai roh yang kekal, dan ada ketika ia disebut sebagai diri an-nafs. Dan ketika kami menyebutnya jiwa, kami tak bermaksud seketul daging atau jantung tak diriki, tapi adalah meliput dari setiap dunia ini dapat kita lihat mata. Tapi jiwa itu adalah jiwa yang datang, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini Imam Ghazali membezakan 2 perkara ni. Yang kita sebagai seorang Muslim, kita perlu faham. 2 perkara inilah yang sebenarnya berinteraksi dengan kita sehari-harian. Yang menjadikan kita itu istiqamah, yang menjadikan kita ni seorang hamba itu adalah
bila kita berinteraksi, memahami yang soal fizikal dengan dalamannya. Dan dua ini perlukan makanan dia. Fizikal, batang tubuh, perlu dengan makan, dengan penjagaan kesihatan, bersenam, makan vitamin, makan ubat. Kalau sakit ianya, dijaga dan sebagainya, cukup air minum sebagainya. Yang kedua, jiwa. Jiwa ini, roh ini tadi, hakikat jiwa ini dia perlukan makanan juga dengan berzikir, mengenal Allah, kita membaca Quran dan sebagainya. Jadi ini satu perkara yang penting kerana kalau tak ada jiwa, jadi mengenali hakikat jiwa ni, kalau tak ada jiwa maka ataupun roh, maka tubuh kita adalah mayat. So sebab bila kita meninggal, terkujur tubuh kita itu, yang diangkat tu adalah roh. Jiwa dah tak ada dah. Maka dia akan menjadi sekubur lalu mayat yang itu. Jadi kerana apabila seorang itu telah menutup matanya dan melupakan tubuhnya serta melupakan segala-galanya, maka yang itu di mata luaran. Tetapi dalam keadaan diri sendiri itu dikupas dengan lebih mendalam lagi oleh Imam Ghazali, khususnya untuk kita memahami apa itu maksudnya jiwa. Apa itu maksudnya jiwa dan bagaimana beliau menyatakan bahawa roh dan jiwa ini merupakan raja kepada tubuh. Raja kepada tubuh. Ya. Dan sebelum kita nak dan bagaimanakah sebenarnya dimensi roh dengan jiwa ni? Sebab dibagi dalam perbincangan Imam Ghazali dalam Ihya dan sebagainya, roh dan jiwa ni lah yang kadang-kadang kita tak banyak mencari jalan bagaimana hendak membelai dia, roh dan jiwa kita ini. Sebab yang inilah yang lebih berkekalan nanti untuk kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Roh dan jiwa kita lah nanti yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Roh dan jiwa kita inilah yang jadi penyaksian apakah yang kita lakukan nanti di alam dunia ini. Malah ada ulama menyatakan bahawa kita hidup dalam dunia ni mungkin dalam 55 tahun, 100 tahun. Tapi duduk di alam lain itu, yang mana yang akan berangkatnya roh dan jiwa kita di alam lain itu, 1000 tahun, 2000 tahun duduk dalam kubur kan. Ada orang dah meninggal beribu-ribu tahun dah sebelum berlakunya kiamat, dah berapa tahun dah. Jadi ini adalah hakikat bagaimana kita harus mengenali diri kita sendiri ini untuk kita melihat sesuatu lebih dalam. Dan Imam Ghazali menyebut di dalam buku Kimia Saadah ini bahawa jiwa merupakan raja kepada tubuh. Jadi kita kena faham tentera jiwa ni tadi. Jadi jiwa ini tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, ketahuilah bahawa tubuh adalah kerajaan bagi jiwa. Dan dalam kerajaan ini, jiwa mempunyai pelbagai-bagai pasukan tenteranya. Jiwa diciptakan untuk hari akhirat. Tugasnya adalah untuk mencari kebahagiaan, dan kebahagiaannya terletak pada pengetahuan rohaniah tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya saudara sekalian, ayat pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dalam Al-Quranul Karim ke langit dunia dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dipilih dalam banyak-banyak ayat, iaitu suratul Alaq, bermula dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan, iaitu awaluddin ma'rifatullah. Jadi mula-mula sekali tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, adalah bagaimana awal agama itu, awal Al-Quran itu diciptakan, yang kita suruh baca itu adalah untuk mengenal Tuhan. Dan bagaimana kita nak mengenal Allah SWT? Kita mengenal itu melalui ilmu. Kita belajar membaca Quran yang Allah berikan dengan panduan daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Jadi asas kepada hal inilah akhirnya membawa kepada kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala itu bermula dengan mengenal diri kita dahulu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sebabnya saya sekalian, jiwa dicipta pada hari akhirat, tugasnya adalah untuk mencari kebahagiaan. Dan kebahagiaan tu, kalau kita ni dalam fizikal, kita pun nak cari kebahagiaan dah. Tapi the ultimate kebahagiaan, the ultimate saadah, kita puasa, kita solat yang kita buat ni untuk apa tuan-tuan? Untuk apa? Pastinya kita nak mencari keredaan Allah.
kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kebahagiaan itu adalah pengetahuan rohaniah tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Jiwa memperoleh pengetahuan tentang Allah melalui pengetahuan hasil ciptaannya, meliputi seluruh alam semesta. Ia belajar tentang keajaiban semesta melalui panca indera. Panca indera lah yang ada pada tubuh. Jadi pengetahuan adalah buruan jiwa. Panca indera adalah jaringnya. Tubuh badan adalah kenderaan dan pembawa jaringnya. Atas sebab inilah seseorang memerlukan tubuh. Tubuhnya merupakan kenderaan yang diperbuat daripada air, tanah, haba dan lembapan. Kerana inilah tubuhnya lemah dan tidak terdedah pada bahaya kemusnahan dan sebagainya. Jadi saudara sekalian, bahawa di sinilah yang dia menyatakan bahawa bagaimana tubuh dan juga jiwa ni ada kesalingan antara satu sama lain. Dan mengenali tentera jiwa secara mendalam memerlukan masa yang panjang. Namun tujuan mereka boleh diketahui melalui contoh. Ketahui bahawa tubuh umpamanya sebuah negara. Anggota badannya dan organnya adalah pekerjanya. Hawa nafsu umpama pemungut cukai. Amarah adalah polis. Jiwa adalah raja. Pertimbangan otak, reason itu pula diibaratkan sebagai ketua menteri. Raja memerlukan semua ini agar kerajaannya dapat diurus dengan lebih baik. Ini maksud dia bagaimana tentera jiwa ni. Tetapi hawa nafsu pemungut cukai adalah tukang tipu. Boleh jadi tukang tipu, kaki sembak atau pengacau. Ia sentiasa membangkang apa saja yang dikatakan oleh ketua menteri, iaitu otak. Ia sentiasa berkeinginan untuk merampas segala kekayaan yang ada dalam kerajaan dengan alasan memungut cukai. Manakala amarah yang merupakan polis dalam negara sangat jahat dan panas baran. Ia sentiasa suka melakukan pembunuhan, kerosakan dan kacau bilau. Dengan demikian, jika raja sentiasa bermesyuarah dengan ketua menteri, raja tadi jiwa, memesyuarah dengan ketua menteri itu akal, reasoning tu, tidak mengendahkan pemungut cukai yang dusta dan tamak, serta tidak mempedulikan apa saja bantahan terhadap ketua menteri, jika raja turut memastikan polis sambil mengawalnya dengan ketat serta mencegahnya daripada bertindak secara berlebihan, mengawal pemungut cukai agar tidak dapat menimbulkan kekacauan, maka kerajaan akan teratur dengan baik. Jadi inilah satu tamsilan yang dibawa oleh Imam Ghazali dalam kita mengenal hakikat diri kita. Bagaimana raja itu umpama adalah jiwa, roh itu, dan dia diperlukan oleh ketua menteri ni otak, dibantu oleh tubuh-tubuh, dibantu juga oleh pelbagai perkara. Ada juga halangan-halangannya, antaranya nafsu dan sebagainya. Demikian juga raja jiwa itu perlu bertindak atas nasihat menteri akal, serta menjaga hawa nafsu dan amarah di bawah kawalan penuh pertimbangan otak, maka dia tidak dia akan dikuasai oleh kedua-duanya. Begitu juga jalan menuju kebahagiaan rohani dan pencapaian pengakuan ilahi tidak akan terputus daripadanya. Sebaliknya, jika otak menjadi tawanan kepada nafsu dan amarah, maka kerajaan akan musnah serta sang raja akan sunggul dan punah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sebenarnya itulah hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hikmah Ramadan. Ramadan selama 30 hari yang telah pun kita lalui secara bersama itu adalah proses untuk tadrib, untuk kita mengurus, kita melatih jiwa ini. Kita melatih kerajaan yang ada di dalam diri kita. Kerajaan itu roh lah kita ni. Jadi kerajaan itu dilatih untuk diberikan dengan puasa. Supaya elemen-elemen nafsu, amarah yang tadi mengacau bilau dalam kerajaan tu dapat kita cool down dahulu. Memberi ruang kepada otak, itu akal kita, diri kita ini untuk berinteraksi sebentar. Dengan kita cool down nafsu kita sebagainya, kita boleh melihat balik. Kita boleh tengok balik. Kita boleh muhasabah balik diri kita sepanjang bulan Ramadan. Dengan amalan-amalan, dengan doa kita, kita lihat balik refleksi diri dan sebagainya. Maka dengan itu, saudara dengan sekalian, dengan kita memahami diri kita ini, berdasarkan kepada pandangan Imam Ghazali, barulah sebenarnya kita akan faham di mana duduk perkara diri kita. Kita akan faham apa yang kita perlukan dalam konteks
makanan kepada jiwa. Kita akan faham apakah yang kita perlukan untuk mengekang nafsu dan juga amarah. Kita akan faham bagaimana kita nak melaksanakan apa orang panggil, memberi arahan kepada organ-organ dalam badan yang merupakan pekerja ke dalam negara kita ini. Tubuh ini seumpama negara. Jadi ini satu perkara yang saya fikir amat menarik, dan inilah dia asas kepada kita, kerana hakikat yang kita faham bahawa manusia ini adalah banyak lemah. Kita ada kelemahan kita sendiri sebagai seorang manusia, kita ada kekurangan kita. Itu sifat yang Allah SWT jadi, supaya kelak kita ini ada sikap kebergantungan kepada Allah SWT. Jadi ini satu perkara yang harus kita teliti untuk kita mengawasi diri kita. Dan saya cadangkan kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian, bermula berjinak-jinaklah untuk membaca karya Imam Ghazali, khususnya kalau dapat baca Ihya Ulumuddin amat baik. Dan setelah membaca Ihya ataupun sesambil membaca Ihya, cuba-cubalah kita membaca ramuan kebahagiaan Kimia As-Sa'adah yang tulis oleh Imam Ghazali ini, dalam proses kita nak mencari istiqamah kita dalam kehidupan kita hari-harian. Maka dengan itu saya konkludekan Tazkirah Nur Ramadan ini dengan pesanan bahawa sahabat-sahabat dan Allah sekalian, marilah sebelum akhir Ramadan ini kita ambil satu buku lah, checklist. Kalau pakai iPad lah. Kalau ada diary lah. Kita buat balik muhasabah. Sepanjang 30 hari Ramadan ini, apa yang kita dah achieve. Daripada 30 hari ini, apakah perkara-perkara yang kita boleh dapat dalam Ramadan itu. Dan daripada 30 hari ini, apakah satu atau dua, kurang-kurangnya 3 atau 5 perkara yang kita nak istiqamahkan untuk dibawa selepas Ramadan. Dan nanti kalau ada rezeki, Allah beri kita Ramadan yang akan datang, kita cek balik catatan kita, adakah kita berjaya untuk menyempurnakan apa yang telah kita rancang pasca Ramadan tahun ini untuk bawa kepada tahun depan. Banyak amalan-amalan, banyak perkara-perkara yang kita boleh ni, tapi kita cuba renung-renungkan balik, muhasabah balik diri kita, buatlah list dan catatan. InsyaAllah kita cuba membawa kepada perubahan dalam diri kita dari peringkat akan datang. Saya fikir insya-Allah itu sedikit yang kita boleh aturkan sebagai suatu tazkirah pada hari ini, dan kita berdoa kepada Allah SWT, Ya Hayyum Ya Qayyum ahyi quluba tahya wa aslih a'malana fid din wa dunya. Ya Allah ya Tuhanku, Ya Hayyum Ya Qayyum ahyi quluba tahya. Ya Allah, hidupkanlah hati kita. Ini kita minta kepada Allah SWT, supaya Allah memberi ruang kepada hati kita ini sentiasa hidup. Jadi hidup tu dan juga ahyi quluba tahya wa aslih a'malana. Aslih a'malana, mana Allah memberikan kita mampu untuk islah, perbaiki amal kita, fid din, dalam kerja-kerja agama, fid din ni wa dunia. Jadi kerja agama untuk akhirat, dan juga kerja-kerja yang kita nak laksanakan di dunia. Inilah yang kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga-moga amal bakti kita ini akan ada maknanya untuk dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sallam karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.